Rupanya sakit lutut ni senang je nak pulih kalau kita tahu punca sebenar. Kalau setiap kali rukuk rasa mencucuk, bangun tidur lutut rasa macam berkarat, itu tandanya rawan dalam sendi tu mungkin dah haus. Dan bila rawan haus, pergerakan jadi azab, ngilu, bisa, sampai solat pun kena duduk. Nama saya Hanisah, 34 tahun. Saya belajar bidang sains kesihatan dekat UPM dan saya sendiri pernah rasa sakit tu sampai menangis. Doktor cuma bagi ubat tahan sakit, cadang fisioterapi atau suntik gel, tapi bukan semua orang mampu ulang alik hospital. Bila ubat dah tak jalan, saya mula ikhtiar cara lain. Satu hari, saya terbaca pasal herba tulang gunung. Herba dari kawasan tinggi yang bantu pulihkan rawan, kuatkan sendi dan kurangkan radang. Herba ni bukan baru. Dah lama diguna dalam perubatan tradisional untuk sendi yang lemah. Sekarang, herba ni dah dirumus dalam satu jus herba khas. Nama dia jus Lenix. Mudah amal, tak payah rebus, tak payah sapu. Saya minum 2 kali sehari, pagi dan malam. Dulu nak bangun pun rasa macam lutut nak tercabut. Tapi sekarang, saya dah boleh solat berdiri tanpa sakit. Jalan lama pun dah tak rasa mencucuk. Kalau awak ada masalah macam saya dulu, tolong jangan tunggu sampai kena pakai tongkat. Saya sarankan cuba 2 paket jus Lenix dulu. Cukup untuk hampir sebulan. Harga tengah jimat sekarang. Saya dah letak beg kuning kat bawah ni. Tekan cepat sebelum habis stok. Kalau tak nampak, klik beli di sini kat bahagian bawah profil. Saya sendiri amal jus Lenix. Dan saya sangat sarankan untuk awak yang nak ikhtiar sebelum terlambat. Yang penting, usaha, bukan tunggu sakit melarat.